Update berita terkini emas 30 April 2026. Kenapa tiba-tiba harga emas jatuh banyak? Harga emas hari ini RM630 untuk 1 gram emas berketulinan 999.9. Mesti korang yang baru je beli semalam, hari ni rasa berdebar-debar kan? Sebenarnya bukan sebab emas dah tak laku ataupun hilang nilainya. Tapi puncanya datang daripada Federal Reserve. Di Amerika Syarikat, Federal Reserve baru je umumkan mereka tak nak turunkan interest rate. Chairman Federal Reserve Powell baru saja mengumumkan beliau berkeras tak nak turunkan interest rate walaupun ramai pelabur expect interest rate akan turun. Ini menyebabkan US dollar semakin kukuh kerana para pelabur boleh menyimpan duit mereka di dalam bond dan di dalam bank untuk mendapat kadar dividen yang menarik. Emas pula jadi tak menarik sebab tidak memberikan dividen. Faktor yang keempat, inflasi semakin degil. Harga minyak naik sebab konflik dunia membuatkan Federal Reserve rasa tak selamat nak turunkan rate cepat-cepat. Ini menyebabkan harga emas dunia terus jatuh menjunam hingga ke paras 4,560 US dollar untuk 1 ounce emas. Sebenarnya penurunan ini lebih kepada harga emas berehat sekejap. Bukan bermaksud emas dah tak bernilai. Pakar analisis emas menjangkakan dalam tempoh 1 tahun, harga emas akan meningkat daripada 4,600 US dollar kepada 5,300 US dollar menjelang awal tahun hadapan. Sebagai seorang gold savers yang berilmu, kita ingat simpan emas sebab kita nak selamatkan duit kita daripada bocor dan kita dah tahu emas adalah safe haven asset. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas serendah 100, boleh klik link di bio ataupun isi form sign up. Saya akan guide simpanan emas dengan ilmu.